kita pada di kebun Wadi Welu. Pohonnya pohon kayak gini guys. Hantu. Agak rimbun sedikit dengan sabit. Retuan. SBI Pro. Hai. Udah, duduk belah sana belah buah. Biar mantap. Ini buah, tengok belah sana tu. Ada yang masak. Oh, okey, cantik buahnya. Ya Allah caku. Besarnya buahnya. Mantap. Good. Tengok sebelah sana tu sepadan tu. Tengok sepadan. Tengok belah sana tu masak lagi. Tu sepadan tu. Yang betul sepadan. Mana tu? Dia ada cat lagi kan di depan. Kuning tu orang punya. Dia sampai kuning orang punya. Mana tiang ni? Oh, ini pokok kelambu ni. Dia sampai sini. Ni turun bawah. Oh, ni ada masak ni sini ni. Ni ada relay ni sebelah ni. Ni. Belah ni. Kasih jatuh je. Ni sebelah ni orang punya. Hati-hati yo. Sabit tu. Sebelah sini buang tu bawah dulu. Ni pokok kelambu ni. Belum perunding lagi ni. Buang hak tu 2 pelepah tu cantik. Alah hai. Waduh. 2 kaki lagi. Mantap. Belah buah tu. Cantik. Nanti kita hantar orang perunding kawasan ni. Banyak kelambu ni pokok ni. Sikit lagi. Mantap. Go. Bahaya tu pelepah. Pemanen di order daripada ni. Ikut baris ni. Ada pelepahnya susun macam ni. Ikut ni. Nanti tepi sepadan tu lentang macam tu. Macam tu yang pelepah lentang tu. Supaya senang. Kamu dah tahu sepadan. Kuning orang punya. Lentang situ. Nanti kan betul yang belah bawah. Supaya senang. Itu cara sepadan. Hari ni kita berjalan dulu. Tengok pokok. Ini pokok ni tinggi. Ada masak ni. Kalau busuk hitam ni ada masak ni. Tapi kena buang pelepah dulu. Nanti. Sebab ini pelepah terlindung ni. Atas ni dah belum. Ini masak tu. Tak masak? Belum. Belum. Tu sepadan dia tu. Tak banyak dah. Pendekkan sikit. Jangan terempas mata tu. Bahaya. Mana nak berduduk mana? Oi.
Kalau pakcik-pakcik tak belah dah. Pakcik ambil belah sana je. Supaya senang. Tahu dah pakcik. Pasti. Bagus. Pelepahnya dia susun. Cuma repair je sikit. Oh, itu Yunus punya. Ini ada masak. Mantap. Mantap. Buang pelepah dulu Syazik. Ini kita kasih gondol dulu pelepahnya. Sabit sedap. SBF Pro. Itu yang tak tahan tu. Cantik, senang tu je. Pasti putus. Udah putus tu. Boleh agak dia punya ujung. Keliling. Wah, senang banget dia sabit pakcik. Pakai kelat. Kita kasih shooting bagus. Ni kasih panjang sikit. Keliling. Udah putus tu. Sebab pakcik cakap hati-hati sabit ni. Abah 2 tangan je guys. Mantap. Tak lama dah. Mau sampai sepadan. Sayang ini pokok kelambu ni. Itu kan sepadan. Aduh. Apa? Bukan. Ni sampai sini. Ni. Pokok ni. Nanti tengok dulu. Ada buah tak sini? Ada. Itu depan tu dah sepadan dia tu. Pelepah je. Mana yang masak? Ini yang ambil tadi kan? Itu kuningnya kan? Sebelah orang punya. Ni tak ada ni. Ada. Tengok. Bukan ni biji relai. Ni tak masak. Bukan. Tak masak. Ni. Ni sepadan dia ni. Ni. Mana ada masak? Okey guys. Mana duduk tadi nampak tadi satu tandai. Dia pergi jauh kuning. Shooting jauh. Kali lagi tarik. Masuk sabit kali lagi putus lah tu. Kali lagi. Beres. Ini sabit tak teruk kamu kerja. Betul? Pro ni pun bagus ni. Ada lagi? 2 lagi ni. Mana? 2. Tak apa, nanti kamu pakai ya sabit ni terus nanti.
Kalau telefon pakcik tu, kadang-kadang pakcik ni, kamu lain kali nak ajar telefon tokeh. Senang. Telefon tokeh. Tokeh telefon pakcik. Jangan cerita patah-patah sabit ke apa. Tak mau. Payah pakcik ni. Bising-bising ni. Okey guys, kita sampai kat ni dululah. Gemuk pun sudah mau panen sabit ni. Pokok kelambu ni, teruk ni. Kita berhenti kat ni dulu, dah 10 minit ni. Kita jumpa lain kali di lain waktu dengan pokok kelambu. Bye bye. Assalamualaikum.